Lebih 100 tahun motosikal Harley Davidson telah menjadi idaman bagi setiap pencinta kenderaan beroda dua di seluruh dunia. Selepas negara asalnya, Jepun adalah pengimport terbesar dengan jumlah hampir 10,000 unit motosikal jenama Amerika Syarikat ini. Fenomena Harley Davidson dan pencintanya di Malaysia membawa mereka ke tanah tumpah Harley Davidson. Terubat juga penat melihat keindahan bandar Chicago selepas melalui penerbangan hampir 25 jam dari Kuala Lumpur. Niat yang terpendam selama ini menjadi kenyataan bagi kumpulan pemilik Harley Davidson yang diketuai Datuk SM Zulkifli SM Amin dari kumpulan Nazamoto. Bagi pemilik Harley Davidson, pastilah tidak lengkap kunjungan ke bandar Chicago jika tidak singgah di butik Harley Davidson. Lokasinya yang terletak di permulaan laluan Route 66 yang bakal dilalui penunggang Harley Davidson menjadikan restoran Lou Michel paling terkenal di Chicago, terutama bagi penunggang motosikal. Kira-kira sejam perjalanan dari bandar Chicago, akhirnya kami sampai di pusat motor Harley Davidson di Woodstock. Di sinilah bakal bermulanya kembara dengan tema Back to the Beginning yang akan merentasi kawasan tengah benua Amerika melalui Route 66 dan berakhir di bandar Milwaukee, State of Wisconsin. Dengan perasaan membara dan bersemangat, kami ke kaunter sewaan motosikal. Kumpulan pemilik motosikal Harley Davidson menyewa motosikal pilihan mereka dengan penuh yakin dan bersemangat kerana cuaca hari ini begitu baik dengan catatan suhu 18 darjah Celsius. Pengalaman pemanduan kiri di sini pasti menjadi satu pengalaman baru. Paul, petugas Harley Davidson, bertindak sebagai marshal, memberikan sedikit nasihat dan panduan terhadap laluan yang bakal dilalui. Dengan penuh yakin dan bersemangat, Datuk Zulkifli mengibarkan bendera Harley Davidson Malaysia sebagai tanda permulaan kembara. Road King, Road Glide, Ultra Glide, Sportster, Fatbox Dyna dan beberapa lagi menjadi hampir 20 buah Harley Davidson yang merentasi benua Amerika Utara ini. Kembara fasa pertama yang dianggarkan sejauh hampir 400 km ini pastinya bukan perkara baru bagi kebanyakan pemilik motosikal Harley Davidson kerana ada di antara mereka sudah melalui pengalaman bermotosikal di Eropah yang hampir menyamai pengalaman di sini. Linda Abbas adalah antara dua penunggang wanita yang begitu teruja menimba pengalaman pertamanya menunggang di luar negara. Memang diakui tidak semua pemilik Harley Davidson seluruh dunia berpeluang menunggang di Route 66 yang amat sinonim dengan Harley Davidson. Luar negara di US ni kali kedua lah. Kali kedua. Pertama kali pada tahun 96. Saya datang ke Sturgis. Sturgis ni diadakan di US pada tiap-tiap tahun dalam bulan 8 di mana motosikal Harley owner Harley Davidson ni dia berkumpul di Sturgis setahun sekali. Kita ride di cuaca yang sejuk, dia menjadikan pengalaman yang lebih baik. Kita boleh enjoy kerana persekitaran yang selesa banding dengan negara-negara yang panas. Kita boleh bergerak lebih jauh dan juga enjoy pemandangan. Setelah melewati perjalanan melebihi 400 km, cuaca semakin sejuk. Namun demikian, kesemua anggota konvoi selamat tiba di bandar Milwaukee. Memang ini number one lah memang. Yeah, this is a new experience lah. Satu pengalaman yang baru dan berlainan lah daripada bawa motosikal di Malaysia. Satu tu kerana kita kena bawa motor di right hand side. Hari ni kita round Milwaukee. Tapi sejuk. Cuaca mendung dan kedinginan pagi di Milwaukee mencengkam tulang. Suhu pagi ini jatuh kepada 9 darjah Celsius di luar jangkaan.
Walau cuaca menjadi cabaran utama, namun ia bukanlah pengalaman pahit dan mungkin juga satu keistimewaan kerana menunggang di dalam suasana dingin memberi keselesaan. Keindahan pemandangan ladang dan kehijauan kawasan Holly Hill yang menjadi mercu tanda Milwaukee membuatkan konvoi tidak menghiraukan cuaca di sini. Sudah menjadi satu kemestian bagi penduduk di sini yang sampai di Milwaukee untuk berkunjung ke kawasan tanah tinggi ini. Dari Holly Hill, kami meneruskan perjalanan untuk menikmati keindahan Milwaukee melebihi 100 km dan mengakhiri jelajah ini di pusat Harley Davidson, Wisconsin. Saya rasa trip ni luar biasa lah. Luar biasa dari segi ride tu sendiri. Kita dapat rasa cuaca yang panas, cuaca yang sejuk, hujan cukup. Cuaca luar jangkaan lah. Tapi saya ingat untuk mendapat pengalaman, sebab kita ni datang dari negara yang panas, jadi dapat peluang naik motor dalam keadaan yang sejuk macam ni, memang satu pengalaman yang berlainan. Hari kedua di Milwaukee, peserta konvoi dibawa ke kilang Harley Davidson namun tidak dibenarkan membuat rakaman. Kami kemudiannya singgah di House of Harley Davidson, butik terbesar di Wisconsin. Butik ini bukan sahaja menyediakan keperluan dan aksesori motosikal, malah pelbagai keperluan lain. Bila kita sampai di sini, kita tengok dia punya sejarah dia dengan produk-produk dia. Dia bukan setakat motosikal aja, dia ada baju, pakaian yang mana kita tahu, dan di sini kita dapat lihat semuanya ya. Dan ramai daripada kita punya member yang hadir kali ini pun terperanjat. Dia kata, wow, tak sangka Harley Davidson sebenarnya is a complete lifestyle. Kesemua yang menyertai lawatan amat bertuah kerana ketibaan kami disambut Matthew Levatich, Presiden dan Ketua Pegawai Operasi Harley Davidson Motor Company. Kita singgah di House of Harley dan kita dapat jumpa sekali lagi the Presiden dan CEO Harley, Mr. Matthew, di mana dia membuat pelepasan di Kuala Lumpur sebelum kita datang ke sini, dan dia ada di sini untuk menyambut kita juga. Sebagai penghormatan, Matthew sudi merakamkan detik istimewa kami. Dianggarkan hampir 5,000 pemilik motosikal Harley Davidson di Malaysia, tetapi tidak ramai yang berkesempatan ke muzium ini. Kunjungan mereka dianggap sebagai impian menjadi kenyataan. Detik istimewa dan tidak dapat dilupakan apabila kami dapat bersua muka dengan Bill Davidson, cucu kepada pengasas Harley Davidson, Arthur Davidson. Dapat jumpa pula cucu kepada Arthur Davidson. Jadi amat teruja lah. Peluang ni memang bagi saya once in a lifetime. Saya merasakan sangat bertuah, menarik. Saya tidak menjangkakan dapat bertemu beliau, tapi personally beliau memberikan satu penghormatan kepada semua penunggang-penunggang Harley dari Malaysia, dan saya rasa sungguh berterima kasih kepada Harley Davidson Malaysia kerana dapat merealiskan impian saya di sini. Saya merasa bangga lah, because saya salah seorang yang terpilih lah atau diberi peluang untuk datang ke sini. Oh, berjumpa dengan Bill Davidson. Itu mungkin 1000 dalam satu rasa saya. Okay, saya bertuah. Antara yang bertuah dapat berjumpa dengan cucu kepada Davidson, Bill Davidson. Teruja dan terasa diberi penghormatan apabila Bill Davidson sendiri berkongsi sejarah pembinaan monumen ini. I'm sorry. A couple of things that not everybody knows about. Okay.
the VIN number underneath the rear cylinder. You see the numbers? That's Willie and my mom Nancy's wedding date. Well, I'm pleased to talk to all of you. We're standing here in Milwaukee, Wisconsin, USA, at the Harley-Davidson Museum. And our museum opened in July of 2008. And it is a treasure of Harley-Davidsons that date back to 1903, our first motorcycle, all through 108 years till current product. And not only motorcycles, but a lot of great stories, a lot of memorabilia, the collateral materials, the posters, pictures, stories. It's a once-in-a-lifetime opportunity to come and visit the museum, and I'd love to see all of you here. Ratusan foto yang terdapat di dinding ini memaparkan berbagai jenis model motor Harley-Davidson bermula daripada tahun 1903 sehinggalah sekarang. Museum Harley-Davidson di Milwaukee ini menempatkan berbagai artefak Harley-Davidson dan dianggarkan lebih 300,000 pengunjung yang berkunjung ke sini pada setiap tahun. Kesempatan melawati muzium ini pasti menjadi ingatan yang tidak mungkin kami lupakan. Winning award and even in the race. So we say that Harley cannot race. They have been winning a lot of race. Again, jadi the history itself is very good. Tidak seperti pengunjung biasa, kami diberi penghormatan melihat kesemua koleksi motosikal sepanjang zaman yang pernah dikeluarkan oleh Harley-Davidson yang disimpan rapi. Ini adalah restricted area. Saya sendiri tak pernah pergi ke tempat ini walaupun saya telah ke muzium beberapa kali. Ini adalah satu keistimewaan dalam tour yang kita buat ni. Memang to me ini a dream come true lah. Sebab kalau tak datang secara organize macam ni, saya ingat tak adalah peluang nak dapat masuk ke belakang bilik dalam bilik di pejabat dia orang, di mana dia orang simpan motor-motor yang memang pada orang awam tak ada peluang lah nak tengok. Sungguh pun kalau datang sendiri sebagai turis, saya ingat dia orang tak bagilah kita jumpa peluang masuk ke situ. Dan itu saya tengah bagi tahu dekat anak saya tu yang apa yang kita ada ni nampaknya macam tak ada apa lah kalau dibandingkan dengan apa yang kita tengok di museum. It was given free. Okey. Alhamdulillah dapat jaket limited edition Willie G, signed by Willie G. Chris presenting to me just now. Thank you very much. So next time when I meet Willie, I will ask Willie to sign one more in front here. Di akhir lawatan kami ke daerah kelahiran motosikal paling berprestij di dunia ini, sekali lagi kesemua pemilik Harley-Davidson Malaysia diberi penghormatan untuk menghadiri majlis makan malam bersama pengarah muzium Jim Fricke. Tahun 1996 adalah kali terakhir bagi artis terkenal era Fazira memiliki motosikal Harley-Davidson. Kemunculan pelbagai model baru dan kewujudan gelombang atau fenomena motosikal berkuasa tinggi sejak akhir-akhir ini telah menarik minat era untuk menguji Harley-Davidson. Ruang pameran dan pusat jualan Harley-Davidson Malaysia di tepi lebuh raya Persekutuan di Petaling Jaya sering menjadi tumpuan kaki motor mahupun orang ramai. Ia dibuka pada umum terutama yang meminati motosikal ini. Bagi pecinta motosikal Harley, inilah tempat yang memenuhi impian mereka.
memang perasaan tu once you dah attach dengan your bike, you memang akan treat your bike macam family, nak gilap, nak disarung, nak di apa kan. And kalau boleh top to toe tu nak Harley juga kan. So memang ada sindrom cinta Harley tu memang macam tu. Macam Harley ni nama dia terlalu terlalu besar, dia mampu automatically lah dia boleh engage dengan sesiapa saja. Yang Harley je dah rasa macam family, you know. Dan boleh bercakap pasal Harley sampai malam lah, ada je kan, you know. Something unique about Harley lah. Selama 3 tahun Harley Davidson di Malaysia tidak mempunyai pengedar. Apabila pihak Nazam mengambil alih pengedaran Harley Davidson di Malaysia pada tahun 2008, sambutan terhadap motosikal ini semakin meningkat dan kini menjadi satu fenomena baru di Malaysia. Nazam Motor adalah salah satunya konglomerat Bumiputra yang menjadi pengedar tunggal di Malaysia bagi motosikal berprestij ini. Sejajar dengan perubahan zaman, Harley Davidson turut muncul dengan pelbagai model terbaru yang menarik pelbagai peringkat masyarakat. Dan masa saya ambil ni, Nazar ambil ni, dan kita nampak satu new wave, satu gelombang baru ke atas minat ni pemilik-pemilik Harley Davidson ni untuk start semula riding dan participate. Jadi rasanya minat ni dah ada di dalam Malaysia ni lama. Dunia motosikal Harley Davidson begitu unik kerana ia adalah salah satunya kenderaan mewah yang mampu menyatukan pemiliknya tanpa ada tembok yang memisahkan mereka. Ia bukan sekadar dunia pemotoran, malah merangkumi semua aspek kehidupan termasuk pakaian. Sebenarnya saya tak juga cakap semua orang korporat dengan profesional. Jadi kita ada menyeluruh pemilik Harley ini. Ada orang yang ada passion, yang menyimpan simpanan untuk memiliki Harley Davidson satu hari. Dan kita, tapi kebaikan di dalam Harley Davidson ini kita tidak meletakkan dia orang ni based on daripada keturunan, daripada keturunan ataupun daripada kedudukan. Ya, kita pangkat semua tak ada dalam Harley Davidson ni. Ada kasta. Tak ada kasta. Harley Davidson ni betul-betul dia kata one Malaysia, one brotherhood, one family. That is culture yang kita ada. Dan pada tokoh-tokoh korporat macam profesional, saya pun agak-agak pelik macam mana dia orang ada masa untuk ikut ride ni. Tapi saya bertambah pelik macam kita tengok pemilik Ferrari contohnya. Dia tak pernah basuh Ferrari dia tu. Tapi Harley Davidson dia basuh sendiri. Cafe Milwaukee yang terletak di sudut pusat pameran ini sering menjadi tempat pertemuan di kalangan pemilik motosikal Harley Davidson Malaysia. Di sini juga mereka sering berbincang untuk merancang pelbagai aktiviti riadah termasuk kunjungan ke Milwaukee, Amerika Syarikat. Kita bawa perkara ni kepada Harley Davidson dan kita berbincang, dan Alhamdulillah Harley Davidson kata okey, dia setuju dan dia bagi kita date, dan saya pun terus setujulah balik dan saya buat pengumuman. Ramai yang nak pergi. Cuaca di hari terakhir di Milwaukee semakin sejuk kerana hujan turun sepanjang hari pada hari sebelumnya. Ini menjadi cabaran besar buat kami yang bakal melalui perjalanan yang jauh melebihi 400 km dalam cuaca dingin. Hari ini cuaca sejuk. Angin 30 km sejam dan cuaca 7 darjah Celsius. Jadi perjalanan agak jauh dan sangat sejuk. Kesemua penunggang bersedia dengan pelbagai kelengkapan yang sesuai dengan cuaca yang ekstrim. Malah kesempatan melawat butik Harley Davidson memberi peluang kepada mereka untuk mendapatkan pelbagai kelengkapan bagi berhadapan dengan cuaca di sini. Memandangkan kesemua mereka membawa jaket biasa yang hanya sesuai digunakan dalam cuaca panas. Mengikut ramalan cuaca, hujan akan turun pada pagi ini. Namun nasib memihak kepada kami. Biarpun cuaca mendung, tiada petanda hujan akan turun. Dalam cuaca begitu dingin, semua penunggang memulakan perjalanan dengan penuh keterujaan kerana laluan yang kami lalui sekali lagi memberikan pemandangan yang cantik dan menarik serta budaya masyarakat Amerika Syarikat. Hampir seminggu berada di sini memahirkan kami menunggang di laluan kiri.
Bagi semua kumpulan pemilik motosikal Harley Davidson, pasti pengalaman menunggang di tengah benua Uncle Sam dengan tema Back to the Beginning ini satu pengalaman yang amat bermakna dan tidak dapat dilupakan. Kira-kira 3 jam perjalanan dalam suhu 7 darjah Celsius, kami semua selamat sampai tanpa sebarang kejadian yang tidak diingini. Peserta konvoi menamatkan satu perjalanan penuh bermakna dan tidak mungkin dapat dilupakan, sekaligus mengukir sejarah kumpulan pertama dari Asia yang berkunjung ke bumi kelahiran motosikal legenda yang berprestij di dunia ini. It's very interesting, right? Kita tak sangka cuaca berubah-ubah macam four season. Kita bermula dengan cuaca yang agak baik, dia temperature dalam 23-24 dan dia turun ke 18, dan bila kita sampai di Milwaukee, cuaca drastically turun sampai ke 5 ke 7 degree dengan hujan dia. Tapi alhamdulillah semua rider kita agak bersemangat dan kita ride di dalam keadaan yang amat sejuk. Angin pun kuat, 30 km sejam anginnya dengan temperature angin 1 degree, dan kita selamat juga sampai ini hari, dan laki tak ada hujan pada hari ini, dan semuanya selamat dah sampai ke Chicago. Another achievement in my riding scene, and tak expect sejuk macam ni, sebab kalau tengok kita punya jadual tu this time is summer, tapi bukan summer dah, is 7 degree. So can imagine lah macam mana punya sejuk tu kat sini, but no matter what we still ride, rain or shine. Sejuk menggigil macam ni pun Harley kan, we ride together.